tetamu kita pada malam ini. Untuk pengetahuan tuan-tuan, sahabat yang dihormati sekalian, untuk dapatkan Ustaz Azhar datang ke sini memang susah, payah sangat-sangat. Jadi ramai kawan-kawan telefon sahabat daripada jauh sana, macam mana Masjid At-Taqwa dapat Ustaz Azhar Idrus. Jadi insya-Allah pada malam ini Ustaz Azhar akan bersama-sama dengan kita. Saya difahamkan sahabat daripada Nimau Tubai pun ada, sebelah pulau pun ada, Bukit Tajam pun ada yang hadir pada malam ini. Anak Farah jemaah di sini pun kejut dengan kehadiran. Alhamdulillah, saya anggarkan lebih kurang 2-3 ribu pada malam ini, insya-Allah. Jadi seterusnya Tuan Haji Ar-Zakiuddin Abdul Rahman mengurusi ahli jawatankuasa Tarikh Masjid Taman Bertamindah serta ahli jawatankuasanya, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat. InsyaAllah pada malam ini kita bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus yang datang jauh daripada Terengganu Ustaz. Daripada Terengganu, telah beristeri 2, anak 7. Pengajian Talaki Kampung Hobi. Untuk pengetahuan, Al-Fadhil Ustaz Azhar telah sampai di sini lebih awal. Dan pagi tadi Ustaz Azhar bersama-sama dengan fotografer, blogger Haraki telah pusing Pulau Pinang untuk bersama-sama dengan Ustaz Azhar. Jadi hobi di antara hobi Ustaz Azhar adalah fotografi, dan Ustaz Azhar ada blog, dan kalau kita lihat dalam YouTube, internet, memang ceramah-ceramah, video Ustaz Azhar banyak. Jadi insya-Allah hari ini live secara langsung daripada Masjid At-Taqwa Taman Bertamindah. Jadi saya pun tak mau panjangkan ucapan ini, dan secara langsungnya insya-Allah tanpa buang masa, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus untuk menyampaikan ceramah. Dipersilakan.